Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Rafi Fitlan 73. So hari ni 12 hari bulan 5. Hari ni cuti Wesak. Jadi aku sekarang ada dekat sekolah adik aku. Baru sudah makan lunch, boleh melawat. Nanti kita akan pergi ke Simpang 4 Jawi. Hari ni ride simple dah, ride seorang je. Kat sana bawa dua orang lain lah. Jadi buat masalah aku tutup dulu lah. Segi apa-apa menarik aku sambung ni. Ciao. So kita dah sampai ke El Chong dengan idola kita, Abang Deli kita. Benda RC dia buat apa? Servis je. Nak pergi ride sat pun dekat pun. Pergi servis semua lu. Dyno pun siap apa? Remake pun semua. So jom kita sama lecak Port Deli. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 biji. Kita ada sebiji tunggu kat sana. So kita akan pergi pelan-pelan lah. Masih YouTube. So ciao. Okay, so kita ada 6 biji lah. Kita ada RC, kita ada, ni pani kali apa bang? 899 ZX MT-09 V3, MT-07 V2. Oh sorry, MT-25 SP MT-25 SP ya. Dengan Z800 lah. So ni tuan rumah kita, lead kita. So ya, kita akan pergi makan apa benda? Kita akan pergi makan laksa dengan mi kuah lah dengan celup udang. Alright. So jom lah kita layan lah. On board tak ada, aku pakai full, open face lah. Di segi kita sambung ni. Ciao.
Kita dah sampai kat kedai yang Adli nak bawa dekat dalam kampung. Aku pun tak tahu area ni nama apa. Sekarang jam pukul 3.54. Kita layan dulu. So apa lagi kita sambung macam. So mereka ni makan cucuk dah. Sini ada menu baru lah untuk aku. Aku tak tahu lah untuk hampa besar ke dah kan. Main. Kenapa? Feedback. Boleh try. Benda baru kan. Sila. Cukup. So harga murah ni, portion ni RM2 je. Aku makan yang biasa. Aku tak pandai makan tu kan. So kita makan dulu lah. Lain kali ada rezeki kita main lain kau. Ada tak masalah. So tak lebih masuk apa ni? ada ronda-ronda sikit dari sini. Betul dah kau balik lah. Fifth? Any comment? Hari ni aku tak pernah lah cuci motor kat rumah orang. Ini kali pertama. Dengan berkasut tu. Oh, dengan kasut lah. Okey, beho. Dia ambil Adli dia buat intern. Dia ambil intern, saya buat intern lah ni. Saya duit lebih.